saya Cik Mashi. Hai, saya Cik Sufi Syuhada. Kami dari Institut Sosial Malaysia. Hari ni kita ada 2 program. Yang pertama, kita ada pertandingan penulisan esei lebih dari 30 buah sekolah. Yang kedua, kita ada ceramah lihat, dengar dan bertindak, iaitu peranan guru dalam mengesan, mencegah dan menangani gangguan seksual di sekolah. Jom ikut kita orang. Jom. Hai, boleh kenalkan nama? Hai, nama saya Nashifa Waidah. Boleh panggil Shifa. Kenapa awak berminat untuk menyertai pertandingan penulisan esei ni? Sebab dari dulu lagi saya memang suka menulis. Saya selalunya kalau ada free time, saya menulis cerita. Jadi bila saya tahu saya ada pertandingan esei, saya macam wah, nak join lah. Cikgu cakap kita boleh dapat pengalaman macam jawab soalan esei, dan dalam exam kita pun boleh dapat lebih banyak pengalaman lah. Okey, yang pertama sebab cikgu saya suruh. Yang kedua pula sebab nak cari pengalaman. So, saya kena confident lah kalau nak masuk pertandingan ni. So, apa persiapan awak sebelum pertandingan ni tiba? Sebelum pertandingan ni, sepatutlah nervous. Tak takut, tak tahu spesifik soalannya, dan juga takut sendiri dah boleh jawab dengan sesuai dan tidak boleh mendapatkan info dalam soalan-soalannya. Kita orang 2 hari kita orang ada buat praktis. Lepas tu praktis latihan tu kita orang ada buat cuba untuk tulis esei. Cikgu bagi prompt, lepas tu kita akan tulis. Saya praktis dengan cikgu. So, saya balik lewat petang. Cikgu akan bagi satu sampel soalan. So, saya dengan Syifa kena buat. So, apa perasaan lepas dah menjawab soalan esei tadi? Tak, rasa stres sangat lah kerana sudah habis, dan juga dapat sokongan dari cikgu, dan tadi dalam keadaan yang kita sedang menjawab soalan esei juga dah ada suara, dan dah ada suara yang banyak akan menjadikan kita nervous lah. Dah macam lega rasanya sebenarnya. Macam wah, dah siap. Dia soalan dia sangat di luar kotak. Okay, Assalamualaikum. Saya bersama Raja Fazlinda binti Raja Abdullah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Saya Cikgu Saiful Adaha bin Ahmad Syukri dari SMK Zon R1 Wangsa Maju. Apakah pandangan cikgu terhadap penganjuran pertandingan penulisan esei? Okay, pendapat saya satu pertandingan dan juga aktiviti yang bagus kepada murid, yang mana murid akan belajar berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga hak asasi kanak-kanak, yang mana mereka akan belajar dan mereka akan menghasilkan karangan ataupun esei mengenai tajuk yang telah diberikan. Mendedahkan kepada murid-murid kita sendiri untuk menyediakan membuat persiapan sebelum datang ke hari kejadian, yang mana mereka perlu mendapatkan isi-isi penting berkaitan dengan macam tajuk yang bertemakan sebelum ni, berkaitan dengan hak kanak-kanak. Kemudian saya juga bagi contoh karangan yang berkaitan dengan tajuk dan juga yang berkaitan dengan tema, dan saya semak karangan yang telah mereka buat, dan kemudian kita adakan sedikit perbincangan, sedikit kuis lah. Maksudnya mereka perlu mencari gali apa yang berkaitan dengan hak kanak-kanak, dan dalam masa yang sama mereka sebenarnya mencabar diri mereka kerana terdapat pelbagai sekolah yang menyertai pertandingan ini. Okey, apakah persiapan cikgu sebelum untuk menyertai pertandingan ni? Antara persediaan yang saya lakukan bersama murid-murid saya ialah saya berikan isi-isi penting yang berkaitan dengan hak asasi kanak-kanak. Okey, sebelum pertandingan ni kami kumpulkan dulu murid yang berminat untuk join pertandingan ni, dan kita dapatkan macam saringan sebelum datang ke sini, dan apa-apa maklumat berkaitan dengan tajuk pada hari ini kita minta mereka dapatkan mana-mana, mereka mendapatkan info daripada mana-mana sumber, contohnya di DeepSeek ataupun ChatGPT ataupun Google, ataupun di anda kementerian sendiri untuk dapatkan info-info tersebut, dan kita membuat perbincanganlah secara bersemuka dengan murid-murid yang terlibat. Kemudian saya juga bagi contoh karangan yang berkaitan dengan tajuk dan juga yang berkaitan dengan tema,
dan saya semak karangan yang telah mereka buat dan kemudian kita adakan sedikit perbincangan, sedikit kuis lah berkaitan dengan 4 tonggak hak kanak-kanak.